Wahai diri, jagalah lidah. Hari ini aku ingin bercakap dan nasihatkan pada diri aku sendiri tentang lidah. Anggotanya kecil, tapi asbab boleh menjadi dosa yang besar dan boleh jadi pahala yang juga besar. Wahai diri, engkau mampu menahan lapar dan dahaga berjam-jam, tetapi mengapa susah menahan kata-kata? Mengapa mudah membalas, menyindir, mengata dan meninggikan suara? Puasa bukan sekadar tidak makan dan minum. Puasa juga menahan lidah daripada menyakiti hati orang. Nabi mengingatkan, ada orang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Aku takut jika aku termasuk dalam golongan itu, kerana mulutku masih tidak dijaga. Ya Allah, jauhkan aku daripada menjadi sebab luka hati orang lain. Jika mahu menegur, biarlah lembut. Jika mahu bergurau, biarlah beradab. Jika mahu menasihati, biarlah penuh hikmah dan kasih sayang. Ya Allah, bersihkanlah lidahku daripada kata yang menyakitkan. Jadikan percakapanku penenang, bukan beban. Jadikanlah diamku ibadah dan bicaraku adalah hikmah.